Majlis Sukan Universiti Malaysia Masum Alia Kursia binti Mazlan. Ini dia para pemanah yang akan bertanding perlawanan akhir juga dari Masum bagi recurve women individu gold medal match. Hakim yang akan bertugas ialah Encik Kamal bin Talib. Kursiah akan memanah dahulu. Pemenang pingat emas Sukma Kuala Lumpur 2022 mewakili pasukan wilayah persekutuan. 9 9 juga dari Nurul Syakira Hashim. 9 10 9 daripada Alia Kursiah. Ganda pula dengan Nurul Syakirah Hashim. 27 berbalas 29. Saya rasa semuanya nampak clear saja. Alia Kursiah di target 1 akan memanah dahulu. Thank you, Judge. Seorang pemenang yang agak berpengalaman juga. Ke kiri 8 betul pula lambat. 9 semakin ke bawah pula kali ini. 7 adakah peluang diambil oleh Nurul Syakirah? Angin agak betul kencang pada waktu ini. Ke kanan juga arah beliau. 8 ke kiri. Kena angin betul kencang ke arah kiri sekarang ni. 6. Itulah bahayanya aim off agaknya. Tiba-tiba angin hilang. 8 daripada Nurul Syakirah. Agak tenang untuk menghabiskan arrow yang ketiga. (21-25). So Alia Kursiah 0, Nurul Syakirah 5. Lain jas. Mana kita bersedia untuk end yang keseluruhnya, end yang ketiga. Alia Kursiah perlu bangkit untuk meneruskan perlawanan ini, mengheret Nurul Syafiqah ke show off ataupun mengalahkan Nurul Syakirah. Arrow yang pertama 10. So, dengan keadaan angin tidak menentu ini, sukar juga buat pemanah 9 untuk melakukan pendidikan yang baik. 9 berkemungkinan 10 daripada Nurul Syakirah sebentar tadi. Alia Kursiah
9. 9. Agak lama. 8. 8. Saya tak klik hero tu tadi ya. Masa melepaskan kerana masa dah suntuk. 7. Mana ni target ni? Oh 7. Cari hero tak jumpa. 10.97 dari Al-Qusyah 26. So Nurul Syakira perlukan 10 untuk menang. 8. 8. Pun begitu masih menunggu target judge untuk cek sebatang anak panah Nurul Syakira yang berkemungkinan bertukar menjadi 10. Meneruskan Manakala Alia Qusyah yang keempat. perlu benang Target untuk terus 1 mengejar akan Nurul Syakira. memulakan panahan. Ya. Thank you, Judge. Lapan. 8. 9. 9. Nurul Syakira. 9 juga dari Alia Qusyah. 9. 9. Walaupun holding yang begitu lama, tapi kerana pengalaman yang ada berjaya mengawal Aero itu untuk masuk. So kurang 9. 10. Dan Aero terakhir daripada Alia Qusyah 10. Dan Nurul Syakira perlukan 9 untuk menang. 6. Terkejut saya dibuatnya. 9 terbalik. Ke-6. Agak memeranjatkan juga. Thank you, Judge. Di mana Alia Qusyah perlu menang set ini untuk memastikan dia mengheret Nurul Syakira ke pusingan show off. Maka Syakira pula masih lagi memerlukan hanya tie di end ini untuk menang. Empat. 4. Oh, agak mengejutkan. Adakah Nurul Syakira akan grab peluang ini? Peluang yang sangat-sangat terbuka. 9. 9. 9. Nur Alia. Nur Alia belah Nurul Syakira peluang kemasan untuk menamatkan perlawanan ini. 10. 10. Dan Alia perlu 10 sebenarnya. 10. 10. 23. So 4 batal saja untuk Syakira memenangi perlawanan ini. Sabar. 10. Penamat yang baik. Penamat yang baik walaupun hanya memerlukan 4 poin saja.